Dukun berdarah Ahmad Suraji. Dekat satu kawasan sunyi kat pinggir bandar Medan, Indonesia, ada satu ladang yang simpan kisah betul-betul mengerikan. Orang nampak dia macam dukun biasa. Boleh tolong halau saka, cari jodoh, tambah rezeki. Tapi rupa-rupanya, dialah pembunuh bersiri paling kejam yang pernah ada kat sana. Nama dia Ahmad Suraji. Ahmad ni lahir pada tahun 1949 dekat Medan. Dia ni memang anak kepada seorang dukun juga. Dari kecil dah biasa dengan benda-benda mistik. Jadi bila ayah dia meninggal, Ahmad ambil alih kerja tu. Ramai orang kampung percaya dengan dia. Orang datang daripada jauh semata-mata minta tolong. Tapi ramai yang tahu ada yang datang dan tak pernah balik semula. Pada satu hari, Ahmad cakap dia mimpi arwah ayah dia datang jumpa dia. Kat dalam mimpi tu, arwah bagi pesanan. Kalau dia nak jadi dukun yang paling hebat, dia kena bunuh 70 orang wanita. Bunyi macam gila kan? Tapi Ahmad percaya betul-betul. Dan masa itulah semuanya bermula. Ahmad guna status dia sebagai dukun. Dia ajak pelanggan datang ke ladang dia dekat Deli Serdang. Dekat situ dia buat ritual kononnya untuk bersihkan diri dan gangguan. Mangsa disuruh gali lubang, berdiri di dalam lubang itu tanpa pakaian. Selepas itu tangan mangsa diikat. Katanya supaya kuasa jahat tidak mengganggu. Tapi sebenarnya itulah saat terakhir mereka hidup. Ahmad cekik mangsa dia sampai mati dan kuburkan mereka betul-betul dekat situ juga. Apa yang lagi pelik, semua mayat tu dia tanam dalam bentuk separuh duduk dan semuanya menghadap ke rumah dia. Dia percaya roh diorang akan bagi tenaga kepada dia. Orang bayangkan wanita yang datang semua percaya dia boleh tolong. Tapi rupa-rupanya dialah sebab utama mereka hilang selama ni. Sampailah pada tahun 1997, seorang perempuan yang bernama Sri Kemaladewi dilaporkan hilang. Polis pun buat siasatan dan jejak mereka bawa ke ladang Ahmad Suraji. Bila digali, polis jumpa satu, lepas tu jumpa lagi satu. Sampai akhirnya 42 mayat wanita dikeluarkan dari tanah. Semua dikubur dengan cara yang sama. Semuanya pernah datang untuk berubat. Ahmad akhirnya mengaku. Dia kata memang dia yang bunuh semuanya. Dia tak sempat capai 70, tapi dah bunuh seramai 42 orang. Lagi satu yang mengejutkan, isteri dia sendiri, Tumini, rupanya tolong dia dalam beberapa kes. Akhirnya Ahmad dibicarakan dan dihukum mati. Dan pada 10 Julai 2008, dia ditembak mati dalam penjara. Tapi cerita dia tak habis dekat situ. Orang kampung kata ladang tu berhantu tau. Ada yang dengar suara menangis pada waktu malam. Ada yang nampak bayang-bayang perempuan dekat tepi pokok. Kisah Ahmad Suraji ni memang gila. Tapi yang lebih menakutkan ialah macam mana kepercayaan buta boleh menjadi racun. Ramai yang datang sebab nakkan pertolongan, tapi akhirnya menjadi mangsa. Kadang-kadang orang yang kita paling percaya adalah orang yang paling bahaya. 42 wanita terbunuh. Kesemuanya percaya mereka akan diselamatkan. Di apa yang menanti hanya kematian. Dan di ladang yang sunyi itu masih lagi tersisa roh-roh yang tak pernah tenang. Cerita mereka terkubur bersama tanah merah yang basah dengan darah. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di semua social media, okey? Assalamualaikum.